Siapa nak phone kamera cantik bawah 1002? Mesti ramai yang nak kan? Tapi sekarang ni smartphone dah makin padu. Ada yang tahan lasak, bateri yang besar kan? Takkan nak kamera cantik je? Apa kata dengan Oppo A6 Pro 5G ni pula? Sebab harga dia sekitar 1002, masa pelancaran 1199. Dan dikatakan ini antara yang berbalik juga untuk dibeli dalam kelas mid-range. Okey, tak apa. Kita tengok bab rekaan ni dulu. Okey, first kali ini ialah warna coral pink. Dia ada warna satu lagi iaitu Stella Blue. Cuma Stella Blue tu beza dia dekat sini. Dia tak ada finishing kelopak-kelopak bunga ni lah, nampak. Kalau kena cahaya dia ada kelopak-kelopak bunga kan. Nampak cantik kan. Untuk Stella Blue tu dia macam flat sikit, tapi dia ada finishing yang nampak shining-shining gitulah. Jadi anda kena pergi tengok dekat website dia ataupun pergi tengok dekat kedai dia terus. So, rekaan macam ni bagi saya lah, saya rasa rekaan yang agak premium. Kemudian kalau tengok body dia ni, body jenis aluminium tak silap saya, ataupun metal lah kita boleh cakap kan. Sebab kalau tanya saya, dia dicipta untuk ketahanan yang lebih lasak. Okey, saya sebenarnya dah baling tau phone ni, dan kalau tanya saya cuba baling dekat dia punya ni skrin depan, sebab skrin depan ni ada waranti. Kalau pecah dalam masa setahun, dia boleh tukar baru. Jadi saya cuba. Jadi apa yang rosak kat sini? Sebenarnya ada je bahagian yang rosak, tapi dia bukan rosak, dia just kemik kecil je. Saya tunjukkan kat anda kat sini, anda boleh tengok lah. Ini antara contoh lah. Dia tak nampak sangat lah kat sini. Saya sediakan biru untuk anda tengok. Okey, macam mana kesannya, tapi dia just okey je. Nak kata cala kat bahagian belakang, saya tengok tak ada lagi lah. Nak kata kemik sikit tu sikit je, memang ada, tapi dia tak teruk. Dia tak mengganggu keseluruhan bahagian smartphone ni. Jadi dia still lagi run lancar, tak ada masalah. Masuk air pun tak kat sini kan. Jadi phone ni walaupun anda tengok je cantik, tapi ketahanan ni padu tau. Sebab saya dah test benda-benda macam tu lah. Dia ada ketahanan kalis jatuh, kalis air dan juga kalis debu. Di samping tu juga dia ada military grade shock resistant untuk lindungi bahagian luar dan juga dalam. Dia macam label ketenteraan lah. Macam dah selut ke, panjat, tempat-tempat tinggi ke, dia still lagi boleh survive. Dan skrin yang dia pakai kat sini ialah jenis AGC DT Star Plus. Cuma mungkin antara anda yang tak percaya kan, kalau lah rosak memanglah boleh rendam air, boleh jatuh tempat tinggi. Kalau rosak siapa nak ganti? Saya ke yang ganti kan? Sebab saya yang cakap kat sini. Sebenarnya Oppo memberikan tawaran untuk anda selama setahun. Saya tak silap saya, anda kena daftar dekat My Oppo macam tu lah, yang mana dia beri untuk kalau ada kerosakan dekat bahagian skrin ni ataupun kerosakan masuk air. Ini buat pertama kali ya Oppo bagi waranti 2 macam ni sekaligus. Dalam masa setahun kalau rosak macam tu, dia akan bagi repair secara percuma. Menarik tak? Menarik kan? Saya rasa sebab itulah Oppo dia macam saya percaya, Oppo percaya dengan phone ni yang mana dia tak akan rosak. Macam tu lah cerita dia. So kalau anda cuba buat dan tiba-tiba rosak, nak buat macam mana kan? Pergilah hantar kat servis waranti Oppo. Mereka akan repair secara percuma lah, sebab itu yang mereka iklankan. Tapi kalau setakat rekaan cantik, tahan lasak, phone lain pun ada kan. Satu lagi tambahan iaitu bateri yang besar. Kat sini kita ada 6500 mAh. Bila saya dengar 6500 mAh, saya ingatkan balik kan, phone-phone yang pakai 4000 mAh, 4500 mAh tu, apalah perasaan orang. Saya rasa ada antara anda yang sedang tengok dekat, apa kata anda komen perasaan anda tu. Sebab 4000 nak ke 6000, satu jurang yang besar, 2000 mAh tau. Dan 2000 mAh ni boleh membuatkan ketahanan phone ni lebih panjang. Terutama sekarang phone dah optimize bab bateri. Kalau saya rasa saya pernah pakai phone dengan 4000, semestinya untuk ketahanan satu hari tu dia tak mustahil, tapi sangat-sangat susah untuk capai. Untuk penggunaan yang terlalu ringan ataupun sekejap tengok budan, nak biar je phone tu kan, kemudian sekejap lagi baru tengok balik dalam 2-3 jam macam tu, yang itu boleh lah tahan selama sehari. Tapi mostly lah untuk yang kerja berjabat, sekejap-sekejap nak tengok Facebook, nak tengok TikTok kan, memang akan tak cukup sehari pun. Masuk kerja, sebelum balik kerja tu kena charge dulu kan, tidak jadi kena charge dalam kereta lah dan sebagainya. Itu antara hidup untuk 4000 dan juga 4500 mAh lah. So bila dah tukang ke 6000 mAh ke atas ni, saya boleh katakan smartphone memang untuk bertahan sehari itu bukanlah satu masalah. Boleh je daripada pagi anda pergi kerja sampailah anda balik kerja sampai rumah tu, phone ni still ada bateri. Cuma bateri dia mungkinlah tak cukup lama kan, tapi kalau anda guna untuk ringan, kemungkinan untuk bateri tu sampai esok pagi pun still ada
ada. Jadi anda bolehlah elak untuk cas malam, jaga bateri yang lebih baik dekat sini kan. Phone baru ni bukan disebabkan anda nak pakai sangat pun yang latest ni benda. Cumanya anda nak sesuatu yang anda boleh jaga bateri dia, jaga kat sini kan. Kemudian kat sini pula tahan lasak. Itu kepentingan dia. Ditambah pula kat sini, kalau kata terlupa cas pagi tu kan, anda tak boleh risau sebab dia dibekalkan dalam kotak ni 80 watt super volt charge. 80 watt tu kalau tanya saya, dalam masa tak sampai sejam pun dia boleh full 100%. Jadi anda tak adalah kelang kabut pagi-pagi, alamak tak full lah, tak charge lah malam tadi macam mana kan. Tak apa, anda cucuk je lah dalam setengah jam ke apa kan, dah okey lah. Saya rasa maybe 50%, 60% dah di charge kat sini. Dan rugi juga kalau dia ada bateri yang besar saja, sebab kat sini juga dia ada reverse charge tau. Jadi anda bolehlah charge peranti lain. Cuma charge tu dia tak adalah laju. Nak charge macam earbuds ke apa, okey lah, 5 volt 1 ampere je kat sini. Cuma ada juga yang bertanya, phone ni boleh buat gaming tak? Takkan cantik saja kan? Kalau tanya saya, dia boleh buat gaming lah. Cuma janganlah expect gaming dia dengan grafik yang tinggi, sebab dia pakai Dimensity 6300 kat sini. Yang mana bagi saya untuk grafik rendah ke grafik sederhana iaitu cun. Ditambah kalau nak main dengan 90 frame per second ataupun nak main Mobile Legends dengan smartphone, okey dekat sini. Tapi grafik tak adalah terlalu tinggi. Itu sahaja. Jujur je lah kalau tanya saya, chipset dia tak adalah power sangat sebenarnya. Cuma dia diaktifkan dengan beberapa mode kat sini menjadikan game anda tu lebih smooth. Itu yang menarik. Ditambah dengan super cool. Apa tu? Okey, dia satu sistem penyujukan yang agak besar dekat bahagian belakang ni. Jadi bila anda main game tu dalam masa yang lama, mungkin tournament Mobile Legends ke PUBG Mobile ke apa kan, at least lah anda takkan rasa dia cepat panas. Kemudian kalau dia panas pun dia still lagi okey kat sini. Sebab apa? Dia tak terlalu panas. Jadi frame per second dia tak drop secara tiba-tiba. Dia punya frame per second kalau anda pakai 90, mungkin lah 90, 89, 87, 90 balik. Dia main macam tu. Dia still smooth je kat situ. Dia tak ada drop tiba-tiba kan, sebabkan harbor dia. Lagipun bila ada vapor chamber macam ni, dia akan jaga bateri anda yang lebih elok. Jadi anda punya bateri health tu lagi lama lah kat sini. Dan macam biasalah, benda yang on top bila anda pakai Oppo ialah bab kamera dia. Okey, kamera dia macam mana? Tanya saya, dia dual kamera lah. Satu 50MP, satu 2MP saja. Cuma kalau nak fokus tentang 50MP ni, anda boleh tengok tangkapan-tangkapan yang dekat ada kat sini kan. Tangkapan ni kalau tengok dari segi warna ni, memang saya tak pernah kecewa dengan Oppo. Warna dia yang sangat vivid kat sini kan. Sangat vibrant, sharpness dia pun just nice kat sini. Untuk harga sekitar 1,500 ke bawah, kamera dia antara yang cantik. Memang untuk level-level anda letak kat social media lah kat sini kan. Jadi kalau anda memang seorang yang minat kamera, saya boleh suggest anda untuk Oppo A6 Pro 5G. Ini pula dari segi rakaman belakang, dia kurangnya dia tak ada OIS lah. Dia tak ada penstabilan. EIS pun dia tak ada kat sini. Jadi kalau tengok, kalau saya berjalan memang bergegar. Tapi kalau saya tak berjalan, dia okey je cun je kan. Nice tak? Nice tak? Zoom pun still lagi sharp kat sini. Kamera depan ni pun tak mengecewakan, 16MP. Jadi untuk selfie seronok-seronok dengan kawan-kawan tu okey je lah kat sini. Nak post kat Instagram ke apa kan, ataupun nak simpan sendiri buat kenangan pun, dia punya kualiti gambar tu bagi saya still terbaik dalam kelasnya. Rakaman untuk kita punya Oppo A6 Pro 5G. Okey, ini kualiti untuk kamera depan. Okey ataupun tak, gantung kepada cahaya juga. First impression saya bila saya pegang phone ni, saya macam pegang iPhone tau. Tak tahulah sebab mungkin body dia jenis metal kat sini, ataupun disebabkan dia punya curve dekat sini, ataupun sebabkan ketebalannya. Saya rasa antara tiga-tiga ciri tu ada dekat phone ni. Tapi yang paling saya rasa signifikan sikit kat sini disebabkan saiz dia tau. Saiz dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Dia bersaiz 6.57 inci. Skrin ni jenis flat dekat sini. Sebab tu saya berkata, kalau anda seorang yang tangan kecil ke, ataupun anda suka pegang phone dengan sebelah tangan, macam saya buat sekarang daripada awal video, saya pegang di sebelah tangan je kat sini. Sebab memang selesa dia tak terlalu besar. Memang phone ni sesuai. Lagipun dekat pasaran tu kebanyakan phone-phone bersaiz 6.7, 6.8, yang mana memanglah beza sikit saja. Tapi disebabkan beza sikit tu, anda akan rasa macam tak selesa, tak dapat pegang full anda punya phone ni. Dia memang berbeza lah. Jadi untuk anda yang memang suka phone dengan saiz yang agak kecil, Oppo ni antara orang kata dalam mid range yang terbaik jugalah. Kemudian satu lagi yang saya suka, Oppo memberikan jaminan 60 bulan. 60 bulan
bulan bila kira dalam 5 tahun jugalah ketahanan dari segi smoothness dia. Dia kata dia tak ada lag kat sini lah. Itu apa yang Oppo kata. Tapi saya tak test lah benda tu kan. Takkan nak tunggu 5 tahun lagi baru saya buat review kan. Jadi itu Oppo kata. Kalau salah anda kena tanya Oppo. Kenapa 5 tahun dah lag ni? Pendapat saya lah kat sini, saya menyatakan bahawa Oppo nak cakap phone ni kalau nak pakai lama pun okey je. Ataupun nak bagi kat mak ayah kampung ke kan. Tahan lasak, kamera cantik kan. Pendapat anda macam mana pula? Adakah anda memerlukan untuk harga sekitar 1,200 ni sebuah kamera yang cantik dengan ketahanan yang lasak, bateri pun besar? Nyatakan pendapat anda kat bahagian bawah dan macam biasa lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.